Assalamualaikum. Bagi saya nasi lemak Pattaya. Okey, boleh. Abang nak lok apa tu? Oh, saya nak semua jenis lok boleh? Semua jenis boleh. Okey, ada apa tu? Kita ada ayam crispy. Okey. Kalau Pattaya kita kena letak telur dululah dalam dia. Alright. Kita pakai 2 biji telur. Alright. Ada ayam berempah. Okey. Ada rendang daging. Rendang daging ya. Okey. Ada paru belada. Telur ah. Yang ni satu scoop kira macam mana? Yang paru ni RM4. Okey. Kalau macam daging ni RM7. Okey. Faham? Kita ada sotong kembang. Yang ni RM5 sajalah. RM5 ya. Satu sendok dia. Alright. Bagi telur rebus Okey. dengan timun. Alright. Kita letak ikan bilis, kacang goreng. Kacang goreng ya. Okey. Alright, cukup. Okey. Okey, tulis sikit. Lemak Pattaya ni ada ayam goreng crispy, Okey. ayam goreng berempah, Alright. rendang daging, Okey. paru belada, Okey. sambal sotong kembang. Okey. Okey kak, bagi saya nasi lemak Pattaya yang biasa punya. Boleh. Ini kita akan letak kat sini atas nasi. Okey. Dan ada bahan apa tu? Lepas tu kita letak telur rebusan dulu. Okey. Timun, Alright. kacang, Okey. ikan bilis. Yang ni menu wajib lah kita ada kan. Sambal ah. Sambal. Okey. Macam ni harga berapa? Yang ni RM5. RM5 ya. Ya. Kami mula berniaga kat sini daripada pukul 5.30 petang sampai pukul 8 malam. Kami berada dekat Tapak Bazar Ambangan High. Okey. Cuti Jumaat Sabtu